Hanya tinggal 4 orang sahaja. Semalam di quarter final ada game meletup di antara Jose Martinez ataupun nama comel dia Jospem menentang Javoke Sindarov. Putih dimainkan oleh Sindarov, dimulakan dengan pawn ke C4. Kita ada English opening kat sini, dibalas dengan C5 oleh Jospem. Seterusnya naik F3, naik C6, naik C3 dan naik F6 for knight variation. G3, G6 dan seterusnya D4 kat sini. Kita ada pertukaran pawn, pawn C makan pawn D4, knight makan pawn D4 dan seterusnya pawn ke D6. Okey, bishop ke G2 kat sini, bishop D7, knight ke C2, H5, cuba untuk tolak pawn ke H4. Ini adalah benda biasalah yang dibuat oleh hitam. Jadi kat sini Sindarov tak bagi, dia tolak pawn ke H4, block pawn tu. Kita ada bishop ke G7, pawn ke B3, A6 kat sini dan putih membuat castling 0-0. Seterusnya knight pergi ke G4 oleh Jospem dan kat sini ideanya adalah untuk membuka ruang lah. Bishop menentang ancam nak makan knight di C3 dan pada masa yang sama dia nak letakkan knight dia di satu tempat yang agresif, yang cuba untuk menyerang kat sini. Okey, Jospem memang macam tu. Dia punya style memang dia suka menyerang. Walaupun padahal dia hanya perlukan seri sahaja untuk mara ke pusingan semifinal. Tapi dalam game ni dia cuba juga berikan terbaik, cuba juga serang. Kita tengok siapa yang menang. Okey, kat sini bishop ke B2, kawal knight kat sini dan kita ada pawn ke B5. Alright, pertukaran pawn yang kedua, pawn C makan pawn B5 dan seterusnya pawn A makan pawn B5 kat sini. Dan kat sini nampak macam free tapi taklah. Jangan knight pergi makan pawn B5 pula. Kang tak pasal-pasal bishop makan bishop B2, blunder. Okey. Jadi selepas pawn makan kat situ kita ada queen ke C1. Sindarov kawal dia punya bishop di B2 macam ni. Dan cuba untuk makanlah, cuba untuk knight makan pawn B5 percuma. Jadi kat sini, Jospem mainkan rook pergi ke C8. Dia bagi free je pawn ni sebab dia cuba untuk mendapat satu posisi menyerang yang menarik. Dia nak serang, nak all out. Jadi kat sini Sindarov kata tak ada masalah nak makan pawn ni, dia boleh defend. Dia pun ambil knight, makan pawn di B5. No problem, dia kata. Okay, now sekarang ni Sindarov ada satu pawn tapi dia kena defend dengan betul. Okay. Jospem mulakan dengan knight C pergi ke E5. Okey, dia kenapa? Sebab dia buka serangan pin kat sini lah. Pada masa yang sama, dia buka juga serangan bishop nak makan knight di B5. Okey, jadi knight B D4 dimainkan, dilarikan oleh Sindarov. Kita ada queen ke B6 kat sini. Tambah lagi satu serangan, satu ancaman yang menarik di sebelah sini. Kalau korang tengok betul-betul ada beberapa lah tempat yang bagus. Rook bagus, bishop bagus, queen bagus, semua bagus. Dan ini akan cuba menyerang Sindarov. Kita nak tengok macam mana putih ataupun Sindarov cuba defend dengan baik ataupun tak kat sini. Okey, putih mulakan dengan queen pergi ke D2 dan kat sini G5 ditolak oleh Jospem. Oh, sangat-sangat agresif, cuba untuk menyerang king putih. Apa jadi kalau queen makan pawn di G5? Nampak macam free, tapi tak. Ini adalah perangkap yang dibuat oleh Jospem. Okay? Kalau korang makan macam ni, queen akan diserang. Dimulakan dengan bishop ke H6. Tengok kat sini, tak ada tempat queen nak lari, tak boleh. Dia dipaksa makan pawn H5 kalau nak selamat. Tapi tak selamat sangat pun. Okay? Knight pergi ke F6 kat sini. Tengok, queen dah tak boleh balik. Tak ada tempat nak balik, queen tu akan matilah. Terpaksa makan bishop dan lepas rook makan queen, kat sini hitam menang lah. Jadi Sindarov ni grandmaster, bukan grandmother. Jadi dia nampak kalau makan sini bahaya, dia makan menggunakan pawn. Pawn H makan pawn G5 dan idea Jospem adalah untuk kosongkan ruang ni supaya dia boleh mainkan pawn pergi ke H4. Serang lagi, cuba untuk buka ruang untuk dia punya rook. Okay? Kat sini Sindarov makan pawn G makan pawn H4, rook makan pawn H4 dan seterusnya knight pergi ke B4 oleh Sindarov, cuba untuk buka dia punya bishop kat situ. Dan pada masa yang sama cuba untuk letakkan knight dia di D5 lah. Mungkin cuba untuk membuat sejenis counter attack. Dia kata tak boleh tengok saja ni kan. Kena counter juga. Jadi E6 dimainkan oleh Jospem dan
kat sini Sindarov kata kalau dia tunggu je, memang dia yang akan kena serang. Jadi dia kena buat sesuatu dan sesuatu itu dia mainkan pawn ke A4. Cuba untuk jadikan pawn ni satu paspon orang kata dan cuba pressure ataupun buat tekanan di sebelah sini supaya Jospin tak sempat nak serang dia. Itu idea putih. Okey, kat sini Jospin kata pawn D5 dia nak mainkan sebab dia nak tutup laluan bishop. Okay, tak bagi bishop tu bantu pawn dan kita ada tolakan pawn ke A5 lagi serang queen, queen lari ke D6 dan kat sini putih kena berhati-hati, be careful sebab Jospin buat perangkap lagi. Kalau putih tolakkan pawn pergi ke A6 ini tak bagus sebab tengok kat sini ada serangan sebenarnya nak datang ke sini. Jadi Jospin hanya perlu angkat knight letak ke tempat bagus. Kat mana? Tempat bagus ialah knight pergi ke C4. Kenapa bagus? Sebab memang bagi free tapi pada masa yang sama dia serang dua benda berbeza. Ada dua ancaman. Yang pertama nak makan salah satu ni dan yang kedua nak pergi checkmate kat sini sebenarnya. Jadi kalau knight tu dimakan memang checkmate lah, macam tu je habis. Kalau tak makan queen pula yang akan mati. Okey? Jadi selepas queen di 6, pawn tak boleh tolak ke depan lagi. Jadi kat sini Sindarov tak tolak pawn tu, dia tolak pawn di sebelah sini, pawn ke F4. Tolak kenapa? Sebab nak tutup serangan ni lah. Nak tutup kat situ sambil serang knight di E5. Tapi kat sini Jospin tak larikan knight tu. Okey, dia gerakkan queen pergi ke F8 kat sini. Kenapa? Ideanya adalah untuk kalau putih pawn F tu makan knight di E5 tu, dia nak cuba untuk queen masuk ke H8 dan seterusnya masuk sampai ke bawah buat check dan queen masuk ke H2 checkmate. Itu idea dia. Dan kat sini sebenarnya boleh je untuk putih makan pawn, tak ada masalah. Cuma dia kena defend dengan baik. Tetapi mungkin Sindarov kata kat sini dia dah untung 2 pawn dah pun. Dan serangan hitam pun dia kata dia boleh defend. Jadi dia tak nak makan, dia tak nak ambil risiko. Dia mainkan satu gerakan solid iaitu pawn E3 kat sini bagi pawn dia cantik dan pada masa yang sama dia buka queen dia untuk kawal segala-galanya kat bawah ni. Okay, itu idea dia. Okay, queen H8 tetap di move ataupun digerakkan oleh Jospin kat sini dan di posisi ni barulah Sindarov makan knight tu F makan knight E5, bishop makan pawn E5 dan kat sini sekali lagi Sindarov tak boleh gopoh. Dia tak boleh lagi mainkan pawn tolak ke A6 sebab apa? Sebab kalau tolak kat sini ini blunder lah. Bishop akan masuk ke H2, check, paksa king pergi ke sebelah dan bishop akan buat buka ke mana-mana lah, open check kat situ. King lari ke G1 dan bishop boleh makan pawn dan kita dapat tengok ada fork kat sini serang king, serang queen dan memang queen putih akan matilah. Jadi ini tak bagus, ini blunder. Oleh sebab itu Sindarov mainkan satu move defensif, move bertahan yang bagus dengan rook pergi ke F4. Bagi balik rook. Kat sini kalau rook tu dimakan kan, contoh bishop makan rook, pawn makan balik, kita dapat tengok yang ni sangat utuh, sangat kuat dan tak ada apa-apa ancaman. Memang serangan Jospin akan berhenti kat situlah sebenarnya. Okey. Jadi sebab itulah selepas rook ke F4, rook tu tidak dimakan. Bishop ni sangat penting. Dia tak nak hilangkan bishop dia tu. Dia datangkan bishop satu lagi, bishop ke B5, cuba untuk kawal di sebelah sini pula lah. Tengok kawalan-kawalan yang membahayakan kesihatan. Jadi kat sini Sindarov kata tak boleh jadi, dia kena makan bishop tu. Jadi knight makan bishop B5 kat sini dan bishop makan bishop B2 di sebelah sini dan giliran Sindarov pula untuk menyerang. Dia mulakan dengan knight makan pawn di D5. Kenapakah bagi free knight ni? Ini tak free. Ini cuba untuk buka ruang untuk serang king hitam yang nampak sorang-sorang kat tengah ni. Nampak terbuka sangat kat situ. Okey, kenapa makan pawn ni? Kalau pawn E tu makan knight tu, kita ada knight masuk ke D6. Okey, buat serangan fork kat sini. Kalau king lari ke tempat lain, memang rook tu makan free. Kalau king lari ke D7, cuba kawal macam ni, knight akan makan pawn F7 terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab serang queen sambil-sambil buka serangan untuk makan pawn di D5. Dan kita dapat tengok kat sini lah. Biasanya kalau position ataupun posisi macam ni akan ada checkmate lah.
Okey, sebagai contoh queen lari ke G7, queen makan pawn. Ini korang boleh kira sendiri sebenarnya ada checkmate kat sini dengan disokong oleh bishop, ada rook lagi dekat sini, rook second lagi nak datang pun boleh, tak ada masalah, ada knight lagi. Confirm lah akan ada checkmate biasanya. Okey, macam mana pula kalau knight ni tidak dimakan? Sebagai contoh, bishop makan rook di A1. Ini tamak. Ini tamak sebab kat sini ada serangan macam tadilah. Dimulakan dengan knight pergi D6. King larilah ke mana-mana sekalipun. Kalau lari ke sini, memang ada bahayalah. Rook boleh makan. Pun sama akan ada checkmate. Jadi kalau lari ke tepi, knight akan makan F7 juga. Okey, selepas king lari, knight boleh pergi balik. King lari lagi, knight buka lagi. Ini korang boleh cuba cari sendiri. Tapi ini satu contoh yang saya tunjuk untuk checkmate king hitam sampai ke sana. Tengok terlalu banyak buah serang king hitam yang seorang-seorang dekat tengah. Memang biasanya akan checkmate lah. Okey, jadi kat sini Jospem kata bahaya ni. Kalau tak lari king akan ada check dekat D6 bahaya. Jadi dia larikan ke F8. Okey, Sindarov teruskan serangan. Knight masuk juga ke D6. Dan kita ada idea rook nak makan pawn F7 ataupun knight nak makan pawn F7. Jadi kat sini Jospem tolakkan dia punya pawn ke F5. Cuba untuk defend macam ni. Sindarov doublekan sambil larikan dia punya rook pergi ke F1 kat sinilah. Okey. Dan di posisi ini Jospem mainkan bishop ke C1. Cuba untuk serang queen. Sebab apa? Sebab kalau queen tu lari, sebagai contoh lah, sebagai contoh kat sini, rook makan bishop. Okey, rook makan rook, queen makan, queen tu lari daripada mengawal rank 2 kat sini. Idea Jospem adalah untuk macam yang saya cakap awal-awal tadi. Dia nak masuk rook ke hujung kat sini. Check. Bila bishop terpaksa makan, queen boleh datang ke H2. Check. King lari ke F1. Queen makan bishop free. King lari dan boleh makan queen free kat situ. Ini idea Jospem. Tetapi kat sini Jospem tak perasan. Yang bukan dia seorang je ada idea, Sindarov pun ada. Dan idea Sindarov selepas bishop ke C1 adalah idea yang sangat-sangat bagus. Okey, korang boleh pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan kemenangan untuk putih. Silakan. Gerakan yang bagus ialah yang dimainkan rook makan pawn F5 sacrifice rook. Sebab apa? Kat sini Jospem makan balik rook tu dan kita ada rook makan balik check. King terpaksa lari dan ke mana-mana king lari pun sebenarnya ada checkmate dalam 15 langkah lebih kurang macam tu. Memang checkmate sebab king kat sini terlalu terbuka. Terlalu terbuka dan terlalu ramai yang boleh datang dan berparti. Okey, jadi king cuba lari ke G7 kat sini. Sebenarnya boleh je nak mainkan queen D4, bawa yang paling besar untuk checkmate, lagi senang. Tapi kat sini Sindarov kata kesian, dia pun bawa rook F7 saja. Boleh je mana-mana semua checkmate. King G6, knight F4 check, king terpaksa makan pawn dan knight E4 check. Dan kat sini Jospem kata okey cukup. Dia resign dan menyerah kalah dan Sindarov akhirnya pergi ke semi-final. Kenapa menyerah kalah kat sini? Sebab korang boleh tengoklah king tak boleh lari ke mana-mana dah kecuali king ke H6 dan kat sini masa untuk bawa queen. Queen masuk D6 check, knight F6 tak boleh nak buat apa, defend terpaksa bagi free. Rook makan knight check, king kena lari dan di posisi ini rook ke F7, king lari lagi, queen G6, ini checkmate lah. Queen terpaksa block dan kita ada queen makan queen, checkmate.